Assalamualaikum. Hari ni ada kisah main menyorok tahu-tahu kena sorok dengan makhluk halus. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Pojan yang berasal daripada Kedah. Kejadian ni berlaku pada tahun 1999. Setiap perkongsian ada mistiknya. Cerita ni, masa tu Abang Pojan ni di darjah 5. Setiap malam lepas habis saja waktu mengaji, mereka ni akan berkumpul ramai-ramai, mainlah menyorok-nyorok. Orang yang main menyorok-nyorok tu totally ada 8 orang. Seorang tukang cari, 7 orang tukang menyorok. Ada yang menyorok di bawah rumah orang lah, lepas tu menyorok di sebalik pokok lah. Lepas tu pula ada yang setengah tu menyorok pergi panjat sampai atas pokok. Ada yang seorang tu pula balik rumah makan. Sampailah satu hari. Masa tu macam biasalah mereka ni lepas habis je waktu mengaji berkumpul ramai-ramai nak mainlah menyorok-nyorok. Sebelum mereka nak memulakan aktiviti main menyorok-nyorok tu, macam biasalah lai tamplum. Bila seorang demi seorang dah keluar, tinggallah 2 orang. Dekat situ mereka nak kena osum. Siapa yang kalah, dialah yang jadi tukang mencari. Yang lain tu kenalah pergi menyorok. Yang jadi tukang cari tu nama dia Imran. Macam Abang Pojan ni, dia ikutlah dengan kawan dia iaitu Am. Am ni dia dah bagi tahu dekat si Abang Pojan, "Ni Jan, apa kata kita pergi nyorok tempat lain lah? Tak habis-habis tempat yang sama. Tak lagi Imran ni dah tahu dah pot kita menyorok tu dekat mana." Kata si Abang Pojan, "Tak apalah, aku ikut hang je Am." Am punya idea. Rupa-rupanya mereka ni nak kena menyorok di salah satu kawasan semak. Sebelah kawasan semak tu pula ada jalan simpang 3. Jadi macam si Abang Pojan ni pun dia ikutlah si Am ni masuk ke dalam semak tersebut tu, yang mana si Abang Pojan dan juga si Am ni menyorok di sebalik pokok besar juga. Yang si Am ni tanya dekat si Abang Pojan, Jan, hang rasa dekat sini okey tak? Hang rasa sat lagi Imran duk main cari kita sampai ke sini tak? Kata si Abang Pojan, "Aku rasa mereka takkan main sampai ke sini kot. Pasal apa? Tak pernah lagi lah ada kawan-kawan kita tu main menyorok sampai ke sini." Sambil-sambil tu Abang Pojan ni cubalah mengendap ke arah jalan simpang 3 tersebut tu. Kot-kot lah yang si Imran ni cari mereka berdua ke. Tapi masa tu kawasan tu memang jadi sunyi lah, pasal tak ada siapa-siapa lalu. Mereka berdua ni pun bersembang-sembang lah. Yang si Abang Pojan ni bagi tahu dekat si Am, aku rasa Imran ni dia dapat cari kita pun di waktu yang paling last sekali." Yang si Am ni pun dia sengih dia. Lepas tu yang si Abang Pojan ni cuba mengendap lagi sekali. Bila tengok tak ada siapa-siapa pun lalu di kawasan simpang 3 tu, Abang Pojan ni pandang saja dekat sebelah dia. Tengok-tengok Am ni dah tak ada dah. Dekat sini dah jadi benda pelik. Kalau katalah Am ni berjalan nak pindah ke tempat lain, dah tentu-tentulah si Abang Pojan akan dengar. Sebab apa? Mereka ni menyorok dekat kawasan semak. Abang Pojan ni pun mencarilah si Am, tapi tak jumpa juga. Akhirnya si Abang Pojan ni pergi patah balik tempat yang mereka berkumpul tadi tu. Bila Abang Pojan sampai saja tempat mereka berkumpul tu, masa tu ada 4 orang. Termasuk Abang Pojan jadi 5 orang lah. Lepas tu pula Abang Pojan ni nak kena cari Imran dan nak kena cari kawan lagi seorang. Tunggu barulah hak kawan lagi seorang tu sampai dan juga Imran pun sampai. Lepas tu yang si Abang Pojan ni pun dia bagi tahu lah dekat kawan-kawan yang lain ni, "Weh, Am hilang weh. Aku tak tahu dia pergi mana weh." Hak kawan-kawan yang lain ni tanya balik dekat si Abang Pojan, "Tadi hampa pergi menyorok dekat mana?" Lepas tu kata si Abang Pojan, "Tadi aku menyorok dekat kawasan simpang 3 tu, berdekatan dengan kawasan semak." Hak kawan-kawan lain termasuklah si Abang Pojan dan juga si Imran ni pergilah dekat kawasan semak di simpang 3 tersebut tu. Bila mereka sampai, mereka pusing habis ni, tapi tak jumpa pun. Sebenarnya hak lain ni semua dah risau dah. Bukan risau pasal apa, takut nak kena menghadapi orang tua kepada si Am. Tapi disebabkan mereka ni dah tak ada pilihan lain, mereka terpaksa jugalah kena beritahu dekat orang tua kepada si Am ni. Hak 7 orang ni termasuklah si Abang Pojan, Imran dan kawan-kawan yang lain ni pergilah rumah si Am. Bila sampai dekat rumah si Am, yang si Abang Pojan ni bagi tahulah dekat orang tua kepada si Am ni, "Pakcik, Am hilang pakcik." Lepas tu orang tua kepada si Am ni jadi terkejut lah. Terutama mak lah, teriak,
ayah kepada si Am ni tanya dekat si Abang Pojan dan juga kawan-kawan yang lain ni. Tadi hampa main dekat mana? Abang Pojan ni pun dia bagi tahu lah macam mana dia pergi menyorok dekat kawasan Simpang 3 tersebut tu. Akhirnya orang tua kepada si Am ni minta lah bantuan dengan orang kampung. Pakat-pakat lah ramai-ramai ni pergi cari Am dekat kawasan semak Simpang 3 tersebut tu. Abang Pojan ni siap tunjuk lagi dekat tempat yang mana pokok mereka pergi menyorok tu. Bila pergi cari, jenuh dah. Pusing dekat kawasan Simpang 3 tu. Tapi tak ada langsung Am. Ada yang suluh sampai ke atas pokok lah. Ayah kepada si Am ni tanya lagi sekali dekat si Abang Pojan. Betul ke hampa menyorok dekat pokok besar ni? Kata si Abang Pojan, ya pakcik, saya dengan Am tadi menyorok dekat kawasan ni. Lepas tu ayah kepada si Am ni mintalah salah seorang pemuda daripada kampung mereka sendiri supaya pergi panggil Tok Long. Selang berapa belas minit kemudian, pemuda tu dan juga Tok Long ni pun datanglah dekat kawasan Simpang 3 tu. Yang ayah kepada si Am ni pun cerita balik dekat Tok Long. Ni Tok Long, saya nak minta tolong sikit lah dengan Tok Long ni. Anak saya ni tadi duk main menyorok-nyorok, lepas tu hilang dekat pokok besar ni. Lepas tu Tok Long ni dia minta lah dengan orang kampung ni nak segenggam garam je. Salah satu orang kampung ni adalah rumah dia ni memang dekat sangat lah dengan kawasan Simpang 3 tersebut tu. Dia ni pi patah balik ke rumah dia, ambil segenggam garam, lepas tu main semula. Bagilah dekat si Tok Long ni. Bila segenggam garam tu ada dekat di tangan Tok Long ni bacalah sesuatu. Lepas tabuk je garam di sekeliling pokok besar tersebut tu, Tok Long dia kata dekat orang kampung termasuklah si Abang Pojan dan juga ayah kepada si Am. Lah ni hampa sabar dulu. Kita tunggu je dekat sini. Sat lagi adalah tanda-tanda dia. Tunggu lebih kurang 10 minit jugalah. Akhirnya terdengarlah bunyi tangisan budak. Rupa-rupanya itu adalah tangisan si Am. Orang kampung ni pun berkerumulah masuk dekat kawasan semak tu. Akhirnya jumpa si Am di sebalik pokok besar tersebut. Dan orang kampung ni pun bawalah si Am ni baliklah sampai ke rumah. Bila sampai dekat rumah, mak ni sampai peluk-peluk ni dekat si Am. Sambil teriak-teriak. Hak orang kampung yang lain ni termasuklah si Tok Long dan juga si Abang Pojan ni tak balik rumah lagi. Dengan Am masa tu dalam keadaan tersedu-sedu lagi. Lepas tu yang si Tok Long ni lah pergi menghampiri dekat si Am. Dalam masa yang sama juga, dia tanya dekat si Am ni, Am, cuba hang cerita dekat Tok Long apa yang terjadi tadi tu. Daripada apa yang si Abang Pojan faham lah, masa si Abang Pojan menyorok bersebelahan dengan si Am, Abang Pojan dia duk tengah mengendap nak tengok lah ada orang lalu ke dekat kawasan Simpang 3 tersebut tu. Tiba-tiba diri si Am ni bagaikan ada sesuatu peluk dia. Benda tu pula bulu dia tebal. Tapi yang si Am ni tak berani tau nak pergi dongak ke, nak pergi kalihkan pandangan dia ke arah belakang ke, dia tak berani. Masa Abang Pojan duk cari dia dekat kawasan sekeliling pokok besar tersebut tu, Am nampak si Abang Pojan, tapi Abang Pojan tak nampak dia. Yang si Am ni dah bersuara dah, Jan. Tapi Abang Pojan ni tak dengar suara si Am. Bila si Abang Pojan ni belah saja di kawasan tersebut tu, dekat situlah yang si Am ni mula teriak. Dalam masa teriak tu jugalah makhluk tu tak lepas-lepaskan si Am ni. Masa orang kampung cari si Am ni pun, dia nampak orang kampung tapi orang kampung tak nampak dia. Bahkan masa orang kampung mencari si Am ni, dia teriak dengan suara yang kuat ni, tapi orang kampung langsung tak dengar suara si Am. Akhirnya barulah orang kampung ni faham, rupa-rupanya si Am ni kena sorok dengan sesuatu. Semenjak daripada kejadian tu, banyaklah orang tua kawan-kawan kepada si Abang Pojan ni, termasuklah si Am, termasuklah si Imran, tak bagi lagi mereka ni main menyorok-nyorok di ketika waktu malam. Lepas habis je waktu mengaji, terus balik ke rumah. Okey, daripada kawasan semak berdekatan dengan Simpang 3 tersebut tu, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Ramai je orang lalu lalang dekat kawasan tu ketika di waktu malam, tak ada apa-apa pun. Tapi itulah benda pun dah nak jadi kan. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.